Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni kita nak buat konten sikit. Okey, hari ni bukan berkenaan dengan gaharu. Hari ni kita cerita tentang penggunaan baja penggunaan baja. Jadi kita share sedikit ilmu lah kan tentang penggunaan baja untuk apa-apa yang kita semai lah kan. Jadi hari ni tadi tuan-tuan dan puan-puan dah tengok kan tadi kan. Apa yang ada kat belakang saya ni? Agak-agak pokok apa? Semua orang ramai kenal ni. Ini adalah anak-anak pokok durian. Pokok durian ya, ada pelbagai jenis. Okey. Jadi hari ni kita akan tunjukkan bagaimana cara kita nak membuat pembajaan. Okey. Ni anak-anak pokok durian ni kita semai dalam polybag dalam polybag. Okey, tuan-tuan okey, kita sambung semula. Okey, okey, baja yang akan kita gunakan pada hari ini adalah dalam bentuk warna putih ni kan. Agak-agak ni baju apa ni? Nampak macam beras atau nasi macam nasi kan, tapi bukan. Ini adalah sebenarnya baja urea. Baja urea dia dalam bentuk asal dia. Dia dalam bentuk butir-butir lah. Ni dia sebab dia dah keras, jadi saya pecah-pecahkan dia, jadikan dia habuk balik lah kan. Dia dalam bentuk macam ni lah. Kita boleh guna dia walaupun dia dah lama pun boleh guna. Baja dia chemical kan. Dia masih ada dia punya chemical properties lagi lah yang kita boleh gunakan. Baja urea ni dia bagus untuk kandungan urea ni, dia banyak kandungan apa? Urea kan. Kita belajar chemistry. Dia banyak nitrogen kan. Dengan oksigen lah, O kan. O kan. Jadi yang banyaknya adalah nitrogen. Kandungan nitrogen yang tinggi. Jadi nitrogen ni diperlukan untuk pertumbuhan daun lah yang lebih banyak lagi lah kan. Daun yang kalau perlukan daun yang hijau, kena pakai nitrogen lah kan. Perlukan daun. Segi bekas pula, ini bekas DIY. Semua orang boleh agak bekas apa ni asalnya. Simple je. Kita guna bekas sabun lah kan, sabun cuci pakaian tu kan. Yang besar tu kita potong dua je, boleh guna dua-dua. Satu untuk bekas kita letak baja, untuk senang kita angkat. Senang kan, mudah kita angkat. Dan kita nak tabur pun mudah ke mana-mana. Tak perlu beli barang lain lah kan. Baldi ke apa tak perlu lah, atau tong ke tak perlu, guna je benda ni. Dan kita masukkan baja yang kalau kita kebun kita besar tu, biasa dalam beg lah kan. Beg 50 kilo kan. Kita ambil je 50 kilo tu, sebahagiannya kita nak guna masuk dalam bekas ni. Okey. Kita potong dua je bekas dia kan. Bahagian atas dia, tengok ke atas dia. Kita boleh jadikan dia scoop kan, untuk scoop. Untuk scoop kan. Kemudiannya untuk nak kita tabur tu, kita boleh gunakan cam cetih kan, cam cetih lah. Tapi tak banyak lah kan, sebab kita nak guna untuk dalam polybag contoh kan. Kita guna satu scoop je cukup kan. Ni kita boleh, kalau nak elok pembajaan dia setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah paling kerap kan. Sebulan sekali pun dah memadai sebenarnya. Okey. Jadi kita boleh taburkan lagi ke pokok yang lain kan, polybag yang lain. Semua juga dengan lain-lain lah. Okey, keseluruhannya dekat nursery saya buat ni dah lebih daripada 3 tahun lah, zaman Covid dulu kan. Tadi gambar dia, dah nampak gambar dia kan. Semua sekali ni ada dalam 200 pokok lah. Okey, kita sambung balik. Kita sembang tadi berkenaan dengan